Sedap. Assalamualaikum, hai guys. Hari ni aku ada dekat Pasar Kelantan ataupun Pasar Kelantan dekat Pantai Dalam ni. Tapi setiap hari Ahad saja. Dia berdekatan dengan ni KTM Pantai Dalam. Tu. So kalau ada yang datang naik KTM tu boleh lah. Daripada KL Central tu boleh juga. Melewati penjual sayur, buah-buah bawah ni. Terus lagi Pasar Segamaya. Ada apa? Nasi lemak lauk. Nak pergi sana. Pau kari pak. Kan banyak belakang Pak Basyar boleh ya. Tak rasa tu. Boleh. Kilo berapa je? 2, 3, 4, 5 ya je. 5. Saya 2 ada, 10 ya ada, 2 ada. Air buat 2. Bagi. Ya sayang. Ni nak 2 lah. Nak 2 ada. 2 ni 1. Okey. Ni apa nama dia? Ketupat dakar. Ketupat dakar. Okey, ada pizza dalam. Yang ni RM3 ni ya. Okey. 3, 4, 5 Alright. 5 ya. Dia. Atas ni korang boleh je waste tu 99 Speedmart Pantai Dalam. Abang ni tak ni, abang. Mana ada? Masa tak ada. Abang ni mana ada? Bawa lah banyak sikit. Dah lah banyak-banyak. Nampak etok lah tu. Oi. Etok ada pula. Ramai yang. Lasek. Biasa rasa ya lain dah. Berapa sah ni? Ya. Ni 15. 35. Very good. Sekali hadap je lah. Nah, ni hasil tangkapan lah. Ni kita ambil sikit-sikit je. Ni ada 3 tadi. Aku dah ngap dah 1 dalam kereta. Ini pun sama tadi. Kita ada lapsam. Ni pulut nangka macam tu lah cerita dia. Yang curry pop ni, curry pop mini ni biasa kalau beli kat dekat tut-tut lah kan, kat tepi-tepi tu biasanya macam rasa dah lama kan. Ni macam rasa fresh, rasa sedap, rasa dia punya dalam tu.
Dia bagi tester tadi. Sedap gila. Korang kalau nak beli, kena beli ni. Dia ada. So yang ini belilah untuk goreng makan nanti. So kita makan apa yang banyak ni kita nak makan ni. Cuba dia punya. Sekejap. So kita nak bagi tengok dia punya pulut panggang dulu. Yang ini aku nasihatkan jangan beli satu. Belilah 2, 3, 4, 5. Dia punya inti tu sedap. Ni cakap lepat pisang, tapi versi dia lain sikit. Apa tadi nama dia panggil? Ni orang Pantai Timur tahulah ni. Tapi dia pulut tapi ada pisang kat dalam. Sejujurnya kali pertama aku makan ni, aku try dia punya sata ni. Kadang beli pun kadang tak sedap. Kita try kan, mana tahu yang ni sedap kan. Tak ramai je beli. Dia masin-masin sikit, tapi sedap lah. Dia punya rasa ikan ke ayam. Aku dah rasa macam ini ayam ke macam tu. Tu lah dia. Kita nak makan laksam. Tengoklah ni abu-abu apa ni. Ni tadi panggang ni. Rasa letak je. Letak lah. Tarik. Sedap weh. Nak tahu ke rasa dia macam mana? Korang kena datang beli kat situ. Sedap weh. Kita cuba. Sedap lah. Rasa santan, pulut dan nangka yang dimakan sekaligus. Macam mangga dah biasa makan kan? Sedap. Ni curry pop. Curry pop mini. Tengok dia punya inti dalam macam mana. Tu aku cakap, sedap oi. Ni lah yang dalam ni, jahat ni dalam ni. Sedap beginilah keadaannya apabila lambat sedikit. Memanglah begini. Tu ada bas nombor apa? T791 daripada mana? Okay guys, terima kasih menonton. Thank you for watching. Jangan lupa share, like, subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye.